apakah hukum ambil upah buat hantaran kuih bentuk penyu atau itik? Haram ke buat bentuk hayawan? Bagus, ni muslimat ni. Dengar baik kau puang. Kalau lelaki tak main kuih-kuih ni, dia makan kedarah kuih pandai. Dia ni orang puang muslimat, dia buka kedai. Orang tepah buat kuih kek bentuk penyu. Okey? Nampak? Bentuk penyu. Kuih kek bentuk penyu. Mari pula seorang lagi pelanggan, dia nak kuih bakar bentuk dinosaur. Nampak tak? Mari pula pelanggan yang ketiga, dia suruh buat akak. Akak tak buat macam biasa, nak buat luar biasa, bentuk cicak. Faham lagi? Contoh, itu semua hayawan. Okey? Apa yang telah dipatwakan oleh ulama-ulama, hukumnya harus. Kerana dia akan binasa, akan rosak, akan ditelan, dikunyak, digigit. Yang tak boleh kita buat bentuk-bentuk hayawan tadi untuk dimuliakan. Okey? Jadi itu fatwanya. Nampak? Hukumnya harus. Kerana dia tidak akan kekal. Nampak? Jadi hukumnya harus. Lepas tu kita tengok banyak daripada dulu ada jual kan. Kadang-kadang kita belikan anak kita biskut bentuk bear. Biskut bentuk ikan. Bentuk macam-macam. Betul tak? Hukumnya harus.